Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin memperkenalkan satu inovasi teknologi hijau dalam pengurusan sisa pepejal yang dinamakan sebagai botol baja kompos DIY. Projek ini dihasilkan bagi menggalakkan amalan pengurusan sisa makanan pepejal secara lestari di samping kita mengurangkan jumlah sisa yang dihantar ke tapak pelepusan sampah. Melalui inovasi ini, sisa organik yang sering kita buang akan ditukarkan menjadi baja kompos yang memberi manfaat kepada semua jenis tanaman. Jadi, botol baja kompos DIY ini hanya diperbuat daripada bahan-bahan yang mudah sahaja kita perolehi dan juga mesra alam. Saya menggunakan 2 botol air mineral bersaiz 200 ml, 1 paip PVC sebagai saluran pengudaraan. Dan juga yang terakhir iaitu sisa-sisa makanan seperti kulit buah-buahan dan juga sayur-sayuran yang sudah rosak. Jadi inilah botol baja kompos DIY. Kesemua bahan ini akan digabungkan untuk menghasilkan sebuah sistem pengkomposan berskala kecil yang praktikal, murah dan juga mudah digunakan oleh semua lapisan masyarakat. Mesti tak sabar kan nak tengok cara buatannya? Jom saya tunjukkan cara pembuatan botol baja kompos DIY. Kesimpulannya, botol baja kompos DIY ini merupakan satu inovasi teknologi hijau yang ringkas tetapi ianya memberi impak yang besar terhadap pengurusan sisa. Melalui inovasi ini, kita bukan sahaja dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar, malah dapat memupuk budaya kita semula dan penggunaan semula bahan terpakai serta menghasilkan baja organik yang bermanfaat. Marilah kita bersama-sama mengamalkan pengurusan sisa yang lebih lestari demi menjaga alam sekitar untuk generasi yang akan datang. Sekian, terima kasih.